Hafizul sendiri menabur emas pada harga tinggi, pada harga rendah, pada harga bertenang kerana fokus Hafizul hanyalah kepada pertambahan gram simpanan emas dan bukannya cuba meneka-neka harga emas di pasaran. Kerana sebagai penyimpan emas yang berilmu, kita tahu untuk jangka masa pendek harga emas memang turun naik. Tetapi sejarah menunjukkan harga emas confirm akan naik untuk jangka masa panjang. Pada 5 Ogos 2026, harga emas telah melonjak sebanyak 3% apabila mata wang US dollar dan juga pasaran pon telah melemah. Ini membuktikan harga emas boleh naik dengan begitu pantas ketika masih ramai di antara kita yang menunggu harga yang sesuai untuk memulakan simpanan emas. World Gold Council juga menjangkakan permintaan global terhadap emas akan terus meningkat sepanjang baki tahun 2026 ini dan ini menunjukkan permintaan global terhadap emas masih lagi kukuh. Setiap kali kita menabur emas secara konsisten di akaun simpanan emas Physical Gap, jumlah gram simpanan emas kita akan bertambah. Walaupun harga emas berubah untuk jangka masa pendek, tetapi jumlah simpanan gram emas kita yang terkumpul tidak akan berubah. Jadi kita jangan terlalu obses untuk mencari harga yang tercantik untuk memulakan simpanan emas. Setiap kali kita menunggu harga yang terbaik, harga emas pun telah pun naik. Dan apabila kita menunggu harga emas murah, duit gaji kita terus habis bocor mencurah-curah. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas dengan ilmu sebagai aset simpanan jangka masa panjang. Hafizul bimbing sebaiknya.